MP Papar YB Armizan Muhammad Ali, apa sudah jadi? Kamu sudah U-turn balik ke? Penggunaan gas LPG bagi peniaga sudah tidak guna permit lagi. Ini yang saya katakan, menteri daripada JRS ni menteri paling tidak berguna dalam kerajaan Madani. Sembang saja lebat, sembang saja besar, sembang kari, gajah boleh terbang. Dia ni beberapa bulan yang lalu saya report polis sebab dia langgar perlembagaan persekutuan. Ada jawatan menteri, pegang lagi jawatan pengarah syarikat JLC. Apa ni? Pihak polis pun tidak siasat ni. Bagi RTM pula kita punya aduan, kita punya report polis. Maksud dia, Armizan ni lebih tinggi kah daripada perlembagaan persekutuan? Apakah dia lebih atas daripada perlembagaan dan undang-undang? Cuba kamu komen, cuba kamu jawab. Kalaulah kerajaan hari ini Madani dan dia sebagai menteri yang pusing sana pusing sini, NATO, no action, talk only. Bila ada kes salah kelakuan ataupun salah ni dari segi perlembagaan, kau sudah jadi menteri, ada lagi kau punya jawatan, ambil lagi pengarah syarikat. Terang-terang, takkan dia tidak tahu perlembagaan? Dia merupakan ahli parlimen. Ahli parlimen adalah orang yang akan membuat undang-undang, meluluskan undang-undang dan mewartakan undang-undang. Kalau tidak tahu bab undang-undang, baik jadi jangan jadi ahli parlimen, baik jadi orang yang jual belacan di Papar. Jadi saya mohon pada pihak PDRM, ambillah tindakan atas report polis saya 2 bulan yang lalu. Siasat Armizan, berlaku pelanggaran undang-undang. Kalau tidak siasat, bermaksud kamu biarkan saja menteri begini langgar undang-undang pada masa akan datang. Mana boleh. Ini negara hukum, kata Anwar Ibrahim. Takkan tak tahu benda ni? Benda simple saja pun tak tahu kah? Armizan, apa macam? Mau berdebat dengan Nathan? Silakan. Kita berdebat pasal gas LPG. Boleh? Kerajaan sudah umum, tak payah pakai permit lagi.